Hai semua, selamat datang ke YouTube channel SM Collector. Hari ni SM Collector nak unboxing Beyblade Burst Takaratomi Random Booster Volume 10. Seperti biasa untuk Random Booster, kita ada 8 Beyblade kesemuanya. Dan bila anda beli booster ni, anda akan dapatlah salah satu Beyblade daripada 8 Beyblade yang terdapat pada packaging kotak ni. Jadi antara Beyblade yang mungkin anda belum terdapat, kita ada Legend Spring Gun, kita ada Lost Longinus, Spring Gun Requiem, Sig Excalibur, Emperor Phonius, Z Eclipse, Winning Valkyrie dan juga yang pertama, ini yang paling rare lah, Crush Ragnarok. Di bahagian tepi kiri dan kanan kotak ni ditunjuklah Beyblade yang kita dapat tu macam mana dia punya layer, dia punya disc dan juga dia punya driver. Untuk sesi unboxing kali ni, Beyblade yang SM berjaya dapat adalah Sig Excalibur. Ini adalah rupa parts-parts Beyblade yang kita telah keluarkan dari kotak. Memang sangat misteri. Even Beyblade dia pun diletakkan dalam plastik warna hitam.
Sig Excalibur ni merupakan Beyblade jenis defense yang menggunakan God layer system. Ini dia kita punya layer untuk Sig Excalibur. Dan untuk versi Random Booster ni, warna layer dia agak berbeza sedikit. Tak seperti layer Sig Excalibur asal, color biru dan juga merah. Untuk versi Random Booster ni, dia punya color ni adalah gabungan ungu dan juga hijau muda yang campur dengan kuning sikit. Untuk Random Booster ni, Forge Disc yang diguna pakai untuk Beyblade ni adalah Forge Disc nombor 5. Dari segi bentuk dia ada persamaan dengan Forge Disc nombor 4. Dan menarik tentang Forge Disc ni, kita dapat sekali dia punya disc frame. Dan disc frame yang disertakan dengan Forge Disc nombor 5 ni adalah disc frame bump. Kira untung jugalah sebab disc frame bump ni merupakan disc frame yang paling berat sekali. Kalau kita nak compare dengan disc frame lain, dia punya berat ni lebih berat daripada disc frame Meteor. Jadi kalau kita gabungkan disc frame ni dengan Forge Disc nombor 0 ke atau nombor 7, memang attack Beyblade tu memang tinggi lah. Okey, sekarang kita akan tengok dia punya driver pula. Driver yang kita dapat untuk Beyblade ni adalah driver Atomic. Ini memang sesuai lah untuk kalau nak pakai pada Beyblade jenis defense. Sebabnya Hazard Kerberos pun menggunakan driver Atomic dan dia merupakan Beyblade jenis defense. Fungsi bola bawah ni dia secara tak langsung meningkatkan lagi friction apabila Beyblade ni bertarung di dalam gelanggang. Okey, di sebelah kanan ni kita ada Sig Excalibur yang original, iaitu color kombinasi merah, biru dan juga gold. Walaupun versi Random Booster ni dia sangat berbeza dengan warna asal, tapi bila kita letak sebelah-sebelah ni boleh nampak lah dua-dua ni ada keunikan yang tersendiri lah. Warna memang unik. Sekarang ni jom kita cuba lawankan dua-dua Sig Excalibur ni, tengok mana yang lagi power. Sekian saja video kita pada kali ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.